Saya tahu dengan masalah tu. Tapi tolonglah hantar seseorang datang ke sini. Kalau tak ada, susahlah kami nanti. Hello? Hello? Tak boleh ke? Tak. Awak masih ingat lagi tak dengan penyelidikan lalu lintas kita tu? Sekarang ketua dah panggil dia, sebab tu tak boleh. Macam mana kita nak buat kalau Tabata tak ada? Ha? Manalah saya tahu. Saya pun tak minat dengan projek ni. Ada ke tanya tukang tilik untuk tahu masalah kekurangan air? Dia bukan tukang telik lah. Jatuhan air lagi ke? Bukan saja air. Elektrik, gas, telefon. Semua penduduk Tokyo hadapi masalah ni. Pasal apa? Manalah saya tahu. Hai gula getah. Encik Shima. Gula getah? Ya, kalau nak panggil bubble gum pun boleh juga. Bubble gum? Kenapa tak beritahu awak ada nama lain? Saya dah biasa dengan nama seperti itu. Encik Shima dan pasukan Hercules pernah selamatkan saya dulu. Ya, kami dah banyak kali membantu dia. Masih ingat lagi tak? Kereta Basen pun ada bantu saya. Oh, masa tu ya? Tapi janji tu akan saya tunaikan. Kenapa pula nanti? Sekarang ni tak boleh ke? Kita tak tahu kedudukan sebenar singa GBT ni. Ya, tapi dia tak tentu lagi. Kami belum angkat barang lagi. Kami nak awak angkat. Ada banyak bahan letupan. Dan juga senjata api. Lebih kurang 900 kilogram. 900? Bukan awak seorang saja yang buat. Awak tolong Kuwahara. Awak kan tahu saya bertugas sebagai penganalisa saja kan? Anggota XIG. Mana boleh jadi seorang yang pengecut? Anggap betul saja tu. macam latihan angkat berat. Saya masih kuat lagi. Oh, tak dapat lah. Marilah kita pergi. Semua ni Cik Tabata punya salah lah. Habis tu kita nak buat macam mana? Hai. Megumi. Maaflah kalau mengganggu awak. Sebenarnya, menjadi tukang tilik ni adalah hobi saya. Sebab tu saya tak yakin nak ditemu Ramah tadi. Jangan risau. Encik Tabata beritahu saya awak ni memang seorang tukang telik. Tabata dan adik saya dulu rakan sekelas. Tapi bila dia pindah ke rumah baru, dia tak dapat hubungi lagi. Nak tahu, dulu dia memang suka kan adik saya. Boleh tunggu kejap? Ya. Awak pasti ke? Saya tak pasti. Tapi tak ada pilihan. Ini yang terakhir. Bom tangan sudah? Sudah. Aduh. 20 dalam satu kotak tambah 30. Semuanya 50. Bagus. Kenapa kena buat semua ni? Yoshida dan Shima tu pakar peperangan darat. Sebab itulah dia nak latih awak. Buat kerja berat. Balkan XIG. Senjata yang hebat. Awak ni tak rasa penat ke? Kaedah tilikan Feng Shui dilakukan pada zaman Sung yang membuat tilikan tentang tanah. Tanah mendapatkan tenaga dari bumi ni. Dan pakar tilik Feng Shui menilik aliran air dan udara untuk mendapatkan sesuaian kegunaan tanah. Ini disebabkan selalu terjadinya kekurangan air. Kenapa kekurangan air? Melalui cara air dan udara?
Saya tak berapa pasti. Tapi bekalan air bergantung pada apa yang berlaku di saluran bawah tanah. Bawah tanah? Memang betul. Bab masa ni itu yang dapat dibayangkan. Cuba tengok peta ni. Tulisan? Apa ni? Maksudnya naga air. Ini saluran tanah yang terbesar di bandaraya Tokyo. Bila ia disekat oleh tanah yang ada di atas, saluran itu menjadi malang. Disekat? Macam mana? Saluran tanah berada di bawah tanah. Ia disekat sekiranya tanah berubah disebabkan kerja pembinaan. Contohnya, di kawasan ni. Ini kawasan perdagangan Marunouchi. Apa kata kita pergi periksa tempat tu? Saya tak apa pasti. Jangan bimbang. Awak ikut sajalah kami. Marilah. Akibat daripada kesan pemotongan bekalan air dan elektrik, berlaku gangguan telefon di beberapa tempat. Pihak media? Saya dah cuba, tapi susah. Kita nak halang. Dah cari puncanya. Tak ada siapa pun di sini. Reko. Nasib baik. Projek ini dihentikan sebab tak ada elektrik. Inilah berita utama kita, tahu tak? Apa tu? Ada raksasa telah muncul di Tokyo. Tahap kecemasan di peringkat kelima disahkan. Perkhidmatan telefon telah tergendala. Purata Walton jatuh ke paras 20%. Bekalan air dan gas belum ada maklumat. Saya tahu apa yang dah berlaku. Tapi gunakan kuasa awak untuk keluarkan arahan. Saya dah hubungi pejabat di Tokyo. Ya, saya faham. Ya. Perpindahan telah pun dibuat. Cuba tuan tengok. Selepas dimusnahkan bandaraya kita, dia nak menawan pula. Apa agaknya tujuan dia? Saya akan hantar jet pejuang. Jangan. Kita takkan dapat kalahkan naga itu melalui udara. Tapi kamu Cuba tengok ni. Ini plan bawah tanah. Jalan, sistem perairan dan lain-lain. Semuanya boleh dilihat di sini. Selain itu, ada terdapat saluran air semula jali di bawah tanah. Dan juga sebuah gua. Raksasa muncul di sepanjang jalan ini. Di sini tempatnya. apa tu? Pada masa dulu, penduduk negara Cina percaya ada naga di bawah tanah. Tapi mereka tak takut dengannya. Mereka samakan naga dengan alam ni dan mempercayainya sebaik mungkin. Pada pendapat saya, pembangunan yang begitu banyak di bawah tanah menyebabkan aliran tenaga tersekat. Maksud awak, raksasa ni cuba nak musnahkan semua talian sebab nak pastikan ada aliran. Semua raksasa yang muncul di bandaraya dah musnah. Apa? Ada tindak balas bawah tanah di Marunouchi. Hercules, bersedia. Saya akan cuba untuk bantu semua orang dan awasi bawah tanah. Semoga berjaya. Golek tak? Awak percaya pada saya? Kami percaya pada semua anggota yang ada di XIG ni. Untuk apa? Sekejap lagi, XIG akan berada di udara. Ngarutlah.
Itu pun mereka. Tengok ni. Yelah. Cepatlah, Reko. Di kawasan tapak pembinaan Marunouchi, pasukan Reksaji memulakan tugas mereka. Ini Stinga. Penurunan telah berjaya. Ini Gamu. Awak semua teruskan. Sampai saya berikan isyarat nanti. Baik. Pasukan Hercules akan menuju ke bawah tanah. Mulakan. Mulakan Stinga. Ada simpang 800 meter dari barat. Roger. Naga dah marah. Di mana ni? Tengok. Hah? Tembak. Lagi. Gamu. Awak terus tembak sampai dia berikan laluan. Gunakan bom nafam. Bila dah melepasinya, musnahkan lorong tu. Baik. Guna bom nafam. Tembak. Sekarang, ke depan. Baiklah. Gunakan laser untuk musnahkan laluan tu. Senjata laser. Tembak. Bagus. Arahan awak tepat. Tentulah. Semua tentang Stinger, saya dah tahu. Baru saya teringat ada satu lagi. Yoshida, ada sesuatu. Tolonglah. Tolonglah bersabar. Tembak dia kepalanya. Macam mana? Pusing. Siapkan senjata. Kita akan tembak di kepalanya. Dah sedia. Tembak. Lebih baik kita keluar cepat. Cepat, matikan enjin. Baik. Gaya! Dia dah muncul. Gamu.
Selamatkan diri. Sekarang, masanya. Cepatlah. Hidupkan enjin. Baik. Ya. Singa bergerak. Bergerak sekarang. Ada berapa? 3 peluru berpandu. Baik. Tembak kesemuanya. Baik. Bahagian kanan terbakar. Peluru berpandu dah habis. Masih ada satu lagi. Sedia. Tembak. Gaya. Raksasa tu telah hidup sebelum Bandaraya Tokyo ini dibuka lagi. Kemarahannya takkan reda selagi dia tak berjaya rampas bandaraya ini. Takkanlah. Tapi kemarahannya akan reda. Baliklah ke bawah. Tolong. Ultraman Gaia akan hantar awak. Apa yang dah berlaku? Sepatutnya kita kurangkan projek pembinaan dan pelihara alam semula jadi. Awak rasa ke mana agaknya naga tu pergi? Entahlah. Banyak kita lakukan untuk membangunkan bandaraya ini. Sungai masih lagi mengalir. Udara bersih masih lagi bertiup.
Menurut Feng Shui, apa saja yang kita lakukan selama kita hidup di dunia adalah sebahagian dari Feng Shui. Tapi apa yang kita cipta adalah sebahagian dari kehidupan. Cik Megumi. Hah? Hei! Limbun? Awak, kami semua nak ucapkan tahniah. Tak apa. Itu adalah tanggungjawab saya. Apa lagi? Marilah ikut kami untuk meraihkan kejayaan ni. Ya, marilah. Kita nak ke mana ni? Ke mana lagi angkat peluru dalam pesawat lah. Awak bukannya saja bijak tapi kuat. Marilah. Ya, jom apa tunggu lagi. Apa ni? Tengoklah. Mari. Aduh. Hati-hatilah sikit. Pelan-pelan. 強くなれたら The pride 願い